Okay, what's up guys? Suara apa kat tangan kita adalah benda yang viral dan memang famous ketika ini, iaitu game konsol R36S. So, dalam ni korang akan dapat, nampak ni, ini kita ambil warna kuning. Dalam ni korang akan dapat device dan juga screen protector siap-siap dah dengan harga yang sangat-sangat murah. Warna yang kita ambil adalah warna kuning. Korang nampak kat sini, nampak tak design dia? Ada colour merah kat sini. Alright, dan belakang ni ada button juga, luar R2. So korang boleh main game sampai ke Sony PSP sebab dia datangkan dengan quad-core Cortex A35 processor. Taklah super power sangat, tapi untuk game PSP ada beberapa game yang korang rasa agak-agak berat, korang mungkin tak boleh main. Tapi this is pretty much a good start. Okay, build quality dia not bad dan game performance dia pun boleh tahan. Cuma sound quality dia not really that great, I must say. Cuma saya cadangkan korang beli ni untuk main travel ataupun korang just connect je ke TV. Ada kat bawah ni ada on the go connector tu. Okey, yang sekarang kita tengah main ni adalah game PSP Bomberman. So korang boleh tengok untuk game yang tak berat memang tak ada masalah korang nak main. Dan even though PSP dia menggunakan skrin yang panjang, tapi korang juga boleh main dekat sini, tak ada masalah pun. Seterusnya kita tengah test game Capcom vs SNK Pro untuk PlayStation. Tak rasa pun lagging ke apa ke. Dan button analog trigger ni pun dia sensor quite okay. So overall, I must say that I'm quite impressed untuk device yang harga tak sampai RM100 ni. Dan sangat-sangat sesuai untuk orang dan untuk korang-korang semua yang nak mula main retro gaming. Okay, kalau siapa nak cuba, boleh try dulu, ada back connect kat situ. Dan saya akan buat satu video ulasan penuh nanti. Dan korang make sure korang check. Okay, bye-bye.